Tahukah anda, obesiti boleh membawa kepada penyakit-penyakit kronik yang lain seperti tekanan darah tinggi, diabetes, masalah jantung dan sleep apnea. Dengan rawatan seperti Mounjaro, anda boleh ubah hidup anda. Jom saya tunjukkan macam mana. Hai, saya Dr. Syabila. Hai semua, hari ini saya akan tunjukkan cara cucuk Mounjaro serta dos penggunaan Mounjaro dan tempoh penggunaannya. So, di Malaysia, Mounjaro datang dalam 2 dos, 2.5mg dan 5mg. Pen ini telah siap disediakan dan senang untuk digunakan. Mounjaro akan dicucuk sekali setiap minggu dan akan dicucuk pada hari yang sama setiap minggu tersebut. Dan Mounjaro akan dicucuk di atas kulit iaitu subcutaneous injection pada bahagian perut, lengan ataupun peha. Tukar tempat cucuk anda setiap minggu untuk elakkan risk of irritation. So, kita akan mulakan Mounjaro dengan dos 2.5mg selama 4 minggu. So, sekali seminggu anda injek 2.5mg sahaja. Selepas 4 minggu penggunaan 2.5mg, anda boleh naikkan dos kepada 5mg seminggu. Peringatan penting, 2.5mg hanya dos permulaan sahaja. Doktor mungkin akan naikkan dos anda sedikit demi sedikit bergantung kepada respons anda. Kalau dekat Malaysia, maksimum dos cuma 5mg, tetapi kalau dekat luar negara ada yang sampai 15mg. Mounjaro boleh digunakan dalam jangka masa panjang sekiranya ianya berkesan dan tidak mempunyai kesan sampingan yang serius. Tapi penggunaan Mounjaro hendaklah di bawah pemantauan doktor, terutamanya untuk fungsi hati, fungsi buah pinggang dan juga paras gula. Pengurusan obesiti yang betul boleh mengurangkan kadar penyakit dan meningkatkan kualiti hidup. Kalau berminat, jumpa dan konsult dengan doktor pilihan anda.